lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's. Assalamualaikum. Hari ni kita main game Make a Chameleon. Sorry Amah, saya tengah buat video tadi. Buat video tadi pula. Azim. Saya tengah buat video. Kali ni kita akan main game Make a Chameleon, tapi dia bentuk Roblox ni guys. So dia tengok bentuk dia sama tau, tapi cara nyorok dia susah sikit. So saya tak tahu nak nyorok mana masalahnya ni. Aduh. Kita kena nyorok benda-benda yang macam gelap. So supaya kalau kita masuk ke situ gelap juga kan. Gelap juga. Alright, sini pun okey lah. Sini pun okey. Alah. Sini pun okey. Sini pun okey dah. Alright. Sini pun okey. Dia ke nyorok. Dia tengok Sika. Hari tu dah tipu saya. Alright, mantap. Aku rasa dia orang notice nanti. Tak apa. Korang suruh kat mana masalahnya ni? Ijak Adi loka. Kenapa aku tak suruh kat loka? Aduh. Tak apa. Tak apa, aku boleh gerak. Boleh gerak sini. Tiga. Bukan, belum lagi. Kenapa banyak sangat dia punya kat sini? Macam mana kita nak hilangkan Seekers has arrived. Okay. Tu dia. Sekejap kita gerak sini sikit. Alright. Sekejap mana seeker dia? Situ dia. Situ. Bentuk. Ada dua. Alamak. Dia orang tak dapat. Okay, aku gerak. Aduh, whistle lah. Sekejap. Kenapa dah macam rakit makin ramai pula jadi Sika ni? Allah. Jangan gitu. Molek sikit. Kita dah penat cari tempat. Allah, tolong bang. Ma. Wajah tu dia main invention macam tu kan. Faham? Kat sana kenapa saya tak boleh lari boleh lah. Manakah Andar? Di manakah? Saya nak nampak. Sini kan saya tembak dulu. Tak ada. Alright. Mana dia orang? Wah, pandai pula dia orang. Aku sorot macam aku sorot macam tak elok. Dia orang sorot macam okey je. Tapi Amar jumpa tu tak boleh. Dia tak boleh. Dia main tipu. Dia tengok live boleh. Wajak tu lah. Kat sana pula. Masya Allah. Di manakah ada bersembunyi? Amar main tipu. Ada. Nampak tadi Amar datang tempat saya. Serius lah. Mana diorang? Masalahnya mana diorang? Sekejap. Sini
Ajak dulu. Cepat. Mana dia orang? Lagi berapa saat lagi? 3, 2, 1. Okay, Haider menang. Next round. Come on. Haider menang. Itu kita nak. Oh, dia jadi apa tu? Dia jadi rumput dari tadi. Takkan lah. Dia jadi rumput dari tadi. Dia jadi bola ke? Aku makin keliru lagi ni. Mana aku os ni? Kenapa macam ni Alright, choose map. Kita ambil map senang Alamak, susah ni. Mention nak. Alamak, dua-dua. 3 lah, bos. Come on lah. Mention Map mention Okay, mantap. Seeker. Kalau Seeker susah nanti. Saya susah nak share orang. Dan saya tak berhenti nak share orang. Apa ni? Do you know you can climb as a Seeker? Just jump mid-air while near a wall pipe. You are the Seeker, please wait for the hiders to hide. You are the Seeker, please wait for the hide. Okay, rasa dia ulang. Dia ulang baik kali lah. Gelapnya. Lama juga nak bagi orang tengah apa dia? Tengah nak diorang menyorok. Susah, dia lama. Alright. Saya tak saya boleh jalan. Seorang dah tangkap. Seorang dah agak boleh juga saya main. Mantap, babu. 2. Oh, cantik suruh Alright, faham? Ada je sofa pula Alamak, dia stop pula game ni. Okay. Udah kita satu je. Okay, masuk. Mana dia ni? Mana dia masalah dia ni? Korang tak cari ke? Kenapa macam susah pula mencari orang ini? Di mana kan dah? Tunjukkan. Tak ada. Bapak Seriza tak jumpa. Jadi dinding takkan susah macam ni. Apa dia suruh?
Weh, takkan lah. Mana dia? Mana dia? Mana dia weh? Takkan tak ada. Kat mana? Kat mana? Wait. Kat sini? Oh, bang. Hajar. Kat sini? Kita tak nampak pun. Ada. Ada. Jap kat sini je doh. Kat sini je. Ada. Lembing aku. Kenapa ya Allah susah ni. Susah yang macam kau. Galeri. Mantap galeri. Sekejap. Backroom tu macam boleh dikatakan senang nak cari tempat spot untuk solo. Saya tak tahu sebab saya first time masuk map backroom. Tak apa. Okay, seeker. Ada. Infection. Basic. Ada. Mantap. Cari spot. Nope. Ini apa? Aku tak nampak sangat. Okey, jap. Aku ada idea. Ya, saya. Siapa ini saya itu? Aku ada idea. Ikut aja. Alright, mantap. Ke macam terang. Macam terang kat sini. Kena lebih gelap sikit. Jap. Kenapa kaki nampak? Dia nampak kaki lagi. Alright. Allah, kat sini nampak. Sekejap. Saya tengah nak check. Saya takut macam benda suspicious tak nampak sangat. Terima kasih follow. Sekejap. Saya adakah ini saya? Adakah ada? Saya tak ada. Saya main check je, saya tak nampak saya pun. Alright, mantap. Tak jumpa. Siapa dia tak jumpa. Alright. Dua je? Dua tu berapa? Free camp? Kat sini. Dia stop. Aduh, dia lag tak. Jap. Dia boleh. Weh, jangan pergi sini weh. Emma, mana dengar Emma? Kalau hang jadi seeker, jangan datang sini. Pergi tempat lain. Bagi saya rasa menang. Jangan datang sini. Sebab saya betul-betul tak nampak saya punya. Saya kat sini. Tapi saya tak tahu mana saya posisi. Saya tak nampak. Sebab saya juga tak boleh jumpa saya. Boleh habis ni game. Game ni boleh habiskan. Hari ni game ni habis hari ni. Kali ni kita boleh stop lah record ni. Saya dah boleh stop record saja dah. Sekejap, nampak ke? Sekejap, nampak ke? Tak nampak. Seronok betul aku. Ya Allah, seronoknya saya. Jangan lah. Dia tembak sesuka hati. Aku takut dia tembak sini. Alamak. Awak
masa macam lambat sangat. Weh. Ijab, Amah ke? Amah. Tolong Ma. Tolong Amah. Jangan Amah. Jangan tembak saya, Ma. Jangan tembak saya. Amah kena tangkap. Sebab ini je spot yang paling special, yang paling bagus untuk saya ni. Tak nampak? Tengok, tak nampak Mana saya? Saya tak nampak. Muka saya. Sekejap, kenapa macam banyak orang whistle ni? Sekejap, kenapa banyak orang whistle ni? Risau betul lah. Oh, lemak dekat sini. Masa pula membab ni 32, 31. Terus belas. Tolong. What? Siapa tembak? Siapa tembak, woi? Siapa tembak? Apa? Siapa tembak? Siapa tembak aku tadi? Oi, benda ni. Kenapa macam ni? Oi, perasan. Aku punya tengok dia sendiri pun tak nampak. Sekejap. Wait. Kau jangan kata cat tu kau tak nampak. Geram pula aku yang sorok-sorok tempat gelap ada perasan. Ini yang senang terang-terang ni bodoh tak perasan. Macam hampa.